Kejohanan bola sepak Sekolah Kebangsaan Dato' Hashim. Murid perempuan berentap dalam kejohanan bola jaring. TS25, lawatan penanda arah oleh JPN Perlis. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama kami dalam Buletin SKDH edisi November 2025. Kami bawakan laporan lengkap terus dari Studio Inspirasi PSS Sekolah Kebangsaan Dato' Hashim. Pada hari Isnin dan Selasa 10 dan 11 November, Padang SKDH ceria dan meriah dengan sorakan semangat kejohanan bola sepak Sekolah Kebangsaan Dato' Hashim telah berlangsung dengan jayanya selama 2 hari dan mendapat sambutan yang sangat meriah daripada murid-murid dan para ibu bapa. Pertandingan yang julung kali diadakan ini telah dianjurkan oleh unit co-curriculum dengan kerjasama PIBG. Para pemain berentap dan berjuang untuk mendapat gelaran sang juara bagi pasukan kelas masing-masing. Selain mengejar gelaran juara, murid juga perlu belajar disiplin, strategik dan kerjasama. JPT FC telah menjuarai kejohanan bola sepak antara kelas Sekolah Kebangsaan Dato' Hashim 2025. Tahniah kepada pemenang dan semua pemain yang menunjukkan semangat luar biasa. Kejohanan pada kali ini untuk bagi murid tahun 6 agar dapat melahirkan bakat-bakat baru dalam bola sepak. Kita tengok dari segi permainan murid ada potensi untuk terus maju dalam bidang bola sepak ini. Maksudnya ada caturan permainan, ada game-game tu nampak lebih baik. Persiapan pasukan saya pada hari ini berlatih sebelum masuk ke padang dan warming up. Seterusnya, pada hari Khamis 13 November, gelanggang bola jaring pula menjadi tumpuan bagi murid perempuan Sekolah Kebangsaan Dato' Hashim. Pasukan masing-masing menunjukkan aksi lincah antara yang tepat dan semangat yang hebat. Saya berharap kumpulan saya dapat buat yang terbaik dan kumpulan kami tersenarai dalam top 3 insya-Allah. Saya berharap juara 1 berada di tangan kami, kumpulan kami. Bye, terima kasih. Apakah pendapat cikgu dalam pertandingan bola jaring pada hari ini? Okey, pendapat kan sejujurnya objektif pertama kita nak buat ni supaya murid pembangunan dia boleh apply apa yang dia berlatih setiap hari Khamis. Dan pada waktu yang sama, inilah semangat kesukanan antara kelas dan cari bakat untuk next year. Terima kasih cikgu. Okey, sama. Uranus NC telah mengungguli kejohanan bola jaring dan telah digambarkan sebagai juara. Syabas kepada semua pemain, semuanya menunjukkan prestasi yang hebat. Pada hari Selasa, 18 November 2025, SKDH menerima kunjungan pasukan Educational Leadership and Intellectual atau ringkasnya Tim Elite dari Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Program perkongsian amalan terbaik ini telah memberi peluang kepada SK Dato' Hashim berkongsi amalan terbaik berkaitan pembelajaran dan pentadbiran sekolah dalam program transformasi sekolah 2025 iaitu TS25. Semoga dengan program pentaksiran amalan terbaik ini memberi inspirasi kepada kedua-dua belah pihak dengan percambahan idea-idea baru tentang PDP kreatif, pengurusan bilik darjah dan cara menarik minat murid dalam menjayakan program transformasi sekolah iaitu TS25. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Apakah matlamat program perkongsian amalan terbaik ini diadakan? Okey, perkongsian objektif daripada program ini adalah untuk supaya berlaku satu transformasi pendidikan yang mana pihak kami daripada JPN Perlis datang ke sini untuk melihat amalan terbaik yang telah pun dilaksanakan oleh sekolah ini dan kami akan membawa idea-idea apa yang telah dilakukan ini untuk dibawa balik ke negeri Perlis dan cuba mengimplementasi. Demikian tadi sorotan menarik untuk Buletin SKDH edisi November. Banyak aktiviti, banyak pengalaman dan sudah pasti banyak kenangan yang tercipta. Teruskan mengikuti kami untuk edisi seterusnya.
Sekian sahaja dari Studio TV Inspirasi PSS. Wadah informasi untuk semua.